Pada suatu hari, ada seorang pemuda bernama Hugo yang bekerja di kota. Dia sudah lama tidak pulang ke kampung. Tiba-tiba, ibunya telefon. Nak, dia berkata, Nak, sudah lama kamu tidak pulang ke kampung. Bolehkah lain tahun ini kamu pulang? Maafkan saya, Ibu. Saya sibuk dengan kerja. Begitu tidak mengapa, Nak. Pada hari raya kemudian, Hugo membuat persiapan untuk pulang ke kampung kerana sebenarnya dia ingin membuat kejutan bahawa dia pulang ke kampung raya tahun ini. Semasa di dalam perjalanan untuk pulang ke kampung, tiba-tiba seorang pemuda yang menaiki motosikal langgar kereta Hugo, tetapi dia selamat. Manakala Hugo, dia terlempar dari kereta. Lelaki itu segera menjerit, "Tolong! Tolong! Tolong!" Di sana juga terdapat ayah Hugo yang sedang berjalan untuk pergi ke gerai membeli air dan beliau terdengar seseorang menjerit tolong. Beliau pun segera pergi ke tempat yang di mana seseorang itu menjerit tolong. Setelah sampai di sana, beliau nampak anaknya Hugo berbaring di atas jalan raya. Beliau segera bertanya kepada lelaki itu apa yang terjadi kepada anaknya dan itu menjelaskan lalu lintas. Selepas mendengarkan penjelasan lelaki itu, beliau terus telefon ambulans dan isterinya. Adakah anakku akan selamat atau tidak? Akhirnya, doktor keluar dari ruangan kecemasan dan berkata, Selamat pagi, Encik. Anak awak selamat. Hanya tulang kaki dan tulang tangannya patah. Ha? Benarkah? Saya menjenguknya. Ya, boleh silakan. tidak lama kemudian, ibu Hugo datang dan berkata kepada suaminya, Adakah Hugo sudah bangun? belum. Kamu di hospital, Hugo. Mak ada bawa ke tempat dan tentang kesukaan kamu. Mari kita makan bersama. Terima kasih, Ibu. Begitulah kisah sang kakek dan sang kebab.
Begitulah kisah sang kancil dan sang kuda. Salah kita lah bang, balik kampung lah. Begitulah kisah balik kampung.